Berita melaporkan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, mengatakan desakan ramai pihak termasuk seluruh rakyat Malaysia untuk melanjutkan perkhidmatan bekas Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun adalah cubaan mempolitikkan badan kehakiman. Saudara, saya nak tanya sikit lah. Adakah SPRM ni, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ni, sekarang ni dipolitikkan? Ataupun di bawah pengaruh orang politik? Saudara dan saudari, untuk makluman semua, sejak kerajaan Madanon ini menjadi kerajaan, Azam Bela ni telah disambung perkhidmatan dia sebanyak 3 kali, iaitu Mei 2023 hingga 2024, Mei 2024 hingga 2025 dan sekarang Mei 2025 hingga 2026. Dan semasa mereka ni menjadi pembangkang Parti Pakatan Harapan, menganjurkan himpunan di Dataran Merdeka, Sogo dan Masjid Jamek bagi mengecam skandal-skandal lah yang melibatkan Azam Baki. Dan mereka ni berjanji kepada rakyat Malaysia untuk menangkap Azam Baki sekiranya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Begitu jugalah janji Anwar Ibrahim untuk meletakkan SPRM ni di bawah bidang kuasa Parlimen. Saudara, ini buktinya gambar Anwar Ibrahim menerima memorandum daripada Ketua Angkatan Muda Keadilan di luar Parlimen berkaitan dengan isu mendesak Azam Baki undur agar siasatan boleh dilakukan ke atas beliau. Sekarang rakyat Malaysia pun pelik lah dan mereka tanya, adakah ini hanya sekadar drama, retorik ataupun sandiwara Anwar Ibrahim semata-mata untuk menjadi Perdana Menteri? Dan adakah sekarang ni SPRM menjadi alat tunggangan politik Anwar ataupun barwa Anwar lah senangnya? Jadi apakah reaksi rakyat Malaysia?